Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Aryana Kaisa binti Muhammad Fazil. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bertam Hulu, Melaka, dan saya dari kelas 5 progresif. Hari ini saya akan menerangkan tata bahasa yang bertajuk ayat perintah. Kawan-kawan tahu tak apa itu ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Contohnya ialah ambil, jangan, sila, tolong dan sebagainya. Kata perintah boleh mengandungi partikel lah di belakangnya. Contohnya ialah ambillah, janganlah, silalah, tolonglah dan sebagainya. Ayat perintah terbahagi kepada 4. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat silaan. Yang ketiga, ayat permintaan. Dan akhir sekali, ayat larangan. Ayat suruhan. Kawan-kawan tahu tak apa itu ayat suruhan? Ayat suruhan digunakan untuk menyuruh atau memberi arahan kepada seseorang. Contoh ayat yang boleh digunakan ialah pandu kereta dengan berhati atau buang sampah ke dalam tong sampah. Ayat kedua ialah ayat silaan. Kawan-kawan tahu tak apa itu ayat silaan? Ayat silaan digunakan untuk mempersilakan atau menjemput seseorang. Ayat silaan boleh dikenali pastikan menggunakan perkataan sila atau jemput. Contoh ayat pertama ialah sila datang ke rumah saya esok. Yang kedua ialah jemput masuk ke rumah saya. Contoh ketiga ialah yang menggunakan partikel lah. Jemputlah datang ke rumah saya. Setakat ini, kawan-kawan faham tak apa yang saya terangkan tadi? Mesti kawan-kawan faham kan? Jom kita ke ayat seterusnya. Mari lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ialah digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan seseorang. Ayat permintaan ini menggunakan perkataan minta atau tolong. Contoh ayat yang pertama ialah minta Tuan benarkan kami masuk. Contoh kedua ialah tolong tutup suis kipas dan lampu. Contoh ayat yang ketiga yang menggunakan partikel lah di belakangnya. Tolonglah bersihkan kipas sebelum pulang ke rumah. Akhir sekali, ayat larangan. Ayat larangan digunakan untuk melarang atau menegah seseorang melakukan sesuatu. Ayat ini boleh dikenal pasti dengan perkataan jangan atau usah. Contoh ayat pertama ialah jangan buang sampah di atas lantai. Contoh kedua ialah jangan merokok di situ. Contoh ayat ketiga yang menggunakan partikel lah di belakangnya. Usahlah menangis lagi. Semoga penerangan saya ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Bye!